Yo guys, welcome back to my YouTube channel Italy again. Ya, hari ni aku bersama dengan Jangan tunjuk muka aku. Aku tak nak face reveal. sekarang ni kita mau Battle Beyblade dengan bersama Abang Kaizo. Yes, ataupun lebih dikenal sebagai Blader X. Okay, so sekarang ni aku ada first Beyblade adalah Garuda. Yang kedua adalah Ghost alias Kamen Rider Ghost. Dia ada dua. Dia ada dua je. Grand Brave. Cuba siap korang dah kenal dia. Lepas tu kita ada peminat ramai Phoenix. Juga Excalibur. Baru beli Sedap. by the way. Baru beli dah calar-calar sikit. Lepas tu yes, betul. Betul ya? Okay, betul lah. Impact Break. Sebab yang Impact Break ni aku tolong dia cari Impact Break. Dia tolong-tolong kan. Besok dia aku dapat ni. Shot launcher. Walaupun ni tak dapat buka. Ya. Ya, cool. So, astagfirullahaladzim, jatuh video aku. So, match pertama. Aku akan pakai Garuda. Macam YouTube aku pasal YouTube dia. So, Okay, so kali ni aku akan pakai Garuda. so terus dia macam biasa. Kalau dia guna Garuda, aku akan guna, aku tak nak guna Excalibur, dia aku guna ni Phoenix Wing. Garuda versus Original Takara Tomy by the way. ya. Terus dia simple. Kalau dia berhenti tengah stadium atau spin finish, 1 point. Kalau dia masuk lubang-lubang ni, 2 point. Kalau dia burst, 2 point. Kalau dia masuk lubang extreme finish ni, 3 point. Okay. So apakah korang ngerti? Ngerti kan? Okay. Kalau tak ngerti, aku pergi rumah korang satu-satu kan. Aku culik korang, lepas tu aku ajak korang main Beyblade. Sampai tangan korang tercabut. Okay. First round. 3, 2, 1. Aku tak nampak apa jadi. 1-0. Ya. Okay. 3, 2, 2-0. 2-0. Okay. 2 point lah tu. Ya, 2 point. 4-0. 4-0. Okay. Next B. Macam biasa. Aku tak ada tiga. Next B. Weh, mak ai. Melampau tinggi. Next B. Aku pilih Impact Drake. Okay. Ghost. Impact Drake 960 low rush. Hafal. Tapi kalau korang nak tahu yang untuk ni, dia ada dalam ni. Apa ni? Tapi kalau korang boleh origin Takara Tomy, dia bagi tahu lah dia punya ni nama apa, ni apa. Sebab ni fake kan, dia tak bagi tahu nama dia apa. Ya. Korang boleh lah Google sendiri. Ya. By the way, Ghost, kita tak tahu apa. Problem dia senang Ghost. Ya. That's all. Okay. 3, 2, 1, go shoot. Lagu ni guys. Kan? Aku bahkan tak payah pergi extreme test tu. Aku tak payah pergi extreme test tu. Dia dah So 2-0. ni dah. Untuk salah ni kerana kalau kena katakan mengah. 3, 2, 1. Kan korang nampak ada dia cepat burst. Mamat ni aku kata beli lah Golem. Dia beli Ghost. Aku macam what the fuck. Tapi adik semalam tu legend lah. Dia pergi beli Impact Drake. Kembar. Dia tahu dia perlukan power. Next, kau ambil Beyblade random. Aku akan guna Grand Brave. Peminat ramai. Kesayangan ramai walaupun dia dah start pecah-pecah sikit. 3, 2, 1. Tapi boleh cara senang kalau korang tak nak pakai ni, korang boleh ganti dengan tu. Korang boleh custom. X3. Mak X3. Terantak. Okay. Macam first time aku pegang ni. Ya. 3, 2, 1. Ke tak dapat ke boleh? Ke tak dapat? Okay. 1 point. Dia bisa
tinggal lidah. 3, 2, 1. 3 poin terus. Tepat 7-0. Adakah aku boleh comeback? 3, 2, 1. Storm the driver. Oh, mati lah aku. 4-0. Shish. Next. X Gali. Cuba. Tak lah, Excalibur. Aku macam Lepas you tu aku kena ban lah. Ya. Aku tak sebut full lah tadi. X Gali. Aku tak sebut J tu. Okay. 3, 2, 1. Okay, dia dapat ni lah. Dia dapat 2 poin. Sebab Excalibur lubus. Mak Azino. Tepat bro. Okay. 3, 2, 1. Aku nampak tak? 4-0. Zino burst lagi. Mana Zino? Ni Lagi cuba. sebenarnya yang ni Excalibur ni dari Burst. Tapi dia reincarnated. Bukan reincarnated macam ni anniversary set. Ya. Watak dia je kat belakang. Tapi jangan tunjuk pilih aku berseri lah. Tak macam ni lah yang aku masukkan. Korang boleh custom. Purple tu. Okay. 3, 2, 1. Custom tak custom. Pecah lu. Korang nampak tadi? Korang tak pecah? Korang tak? Pecah. Custom tak custom je. Aku nak try ni. Tapi dia kalau aku nak segala dah stamina tu. Okay, dia masih sama. Pasal dia bagus buat stamina tau. Boleh tahan. Okay, cuba try. Sekejap. Hai dah. Wait. Nah. Okay, sorry. Saya macam ada masalah teknikal sikit. One impak ketulis. What the hell? Aku pegang lonceng dah macam nak pegang pedang. 3, 2, 1. Sekarang tak pecah dah. Dia kelas ni dia 3-0. Kelas radio. Dia macam yang malas lah kan. 3, 2, 1. Buat sendiri. Tak, aku nampak impak tadi dia hentam tu. Baguslah naga satu. Baby, first way breathe. Let it rip. Let's fight and ever. Aku sering berjaya. Kalau korang cakap macam alah korang dua ni umur dah 18-15 tapi masih main Beyblade. Ni hobi. Ya, Sama hobi. je macam Gundam, Kamen Rider punya belt, Ultraman punya DX, Super Sentai. Super Sentai. Lepas tu Tamiya. Lepas tu Hot Wheel, Tomica, Bidaman, Bottleman, mana lagi? Banyak lagi. Ada banyak lagi tu. Avengers. Kecuali Labubu tu, itu bukan Perempuan, laki punya. Tak. Tapi perempuan. Itu bukan hobi. Itu pembawa sial. Contohnya macam motor. Motor pun kalau orang kumpul motor pun kira hobi juga tu. Dengan kereta. Dengan makanan.
Paling-paling ni. Jangan, woi. Dia pergi tunjuk bilik aku yang bersifat buat apa tu? Tunjuk bilik. Ah tak, tunjuk baju. Jalan ada muka aku. Sibal. Ni. 3, 2, 1. Boom. Bombo clash. Kertas sendiri. Ya. Dia hentak dulu. Untung tak letak. Ini aku tahu ni, kalau aku tahu kalau adik si Kaiser kan, dia baru balik dari camping kan, dia tengok aku kat sini, confirm adik Kaiser ni confirm dia serang aku ni. Tak betul. Ha? Tadi dia masuk bilik main dia tidur. Betul. Okay. So macam mana kita nak taruh end apa? And dah. Okay. Tapi bagian ni kau tunjuk baju tadi tolonglah kat. Malu dia. Okay. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Betul. Okay, dadah.